Lelaki kejar badan sado. Perempuan kejar kurus dan kulit putih. Nampak berbeza, tapi mentaliti sama. Sanggup gadai kesihatan demi standard kecantikan manusia. Bila beauty standard jadi toksik, komplikasi dianggap harga yang normal. Ini realiti yang ramai tak nampak. Steroid anabolik bukan sekadar jerawat. Ia boleh rosakkan jantung, hati dan buat lelaki hilang kesuburan. Ubat kurus Reta belum lulus tapi dah dijual. Risiko? Loya, cirit-birit, hingga komplikasi organ dalaman. Drip putih, cecair masuk terus ke darah. Silap langkah boleh jadi renjatan alergi atau jangkitan serius dalam badan. Krim timbang kilo nampak cepat cerah, tapi dalam diam, racun merkuri merosakkan saraf dan buah pinggang. Akhirnya, badan yang bayar harga. Bila sakit, pujian tak akan bayar bil hospital. Ingat, jalan pintas sentiasa ada harga. Dan kadang, harga itu adalah kesihatan anda sendiri.